Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan isu-isu konflik semasa persempadan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Terdapat 3 pertikaian yang akan saya bincangkan, iaitu pertikaian dan konflik di laut, pertikaian dan konflik di ruang udara, pertikaian dan konflik di darat. Di perairan biru Laut Sulawesi, berhampiran pantai timur Sabah, terletaknya 2 pulau kecil yang suatu ketika dulu menjadi perhatian dunia, iaitu Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Kedua-dua pulau ini terpisah kira-kira 15.5 batu nautika sahaja antara satu sama lain dan terletak tidak jauh dari Tanjung Tutup, Semporna, Sabah. Pulau Ligitan merupakan pulau kecil yang kekal berada di atas arus laut, manakala Pulau Sipadan pula lebih unik kerana terbentuk hasil aktiviti gunung berapi dan dikelilingi terumbu karang serta aton. Dengan keluasan hanya sekitar 0.13 km persegi, Pulau Sipadan menjadi terkenal di peringkat antarabangsa sebagai destinasi penyelaman skuba sejak tahun 1980-an kerana keindahan biodiversiti marin yang luar biasa. Segalanya mula menjadi rumit apabila timbul persoalan, siapakah pemilik sebenar 2 pulau ini? Menurut pandangan sarjana seperti Asri 2007, apabila Sabah menyertai Malaysia pada tahun 1963, maka secara langsung Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan menjadi sebahagian daripada wilayah Malaysia. Namun, keadaan ini tidak dipersetujui oleh Indonesia. Pertikaian semakin jelas apabila Malaysia mengeluarkan peta rasmi pada tahun 1979 yang menunjukkan kedua-dua pulau tersebut berada dalam wilayah Malaysia. Isu ini sebenarnya telah dibincangkan lebih awal semasa Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1960 UNCLOS 2, namun rundingan antara Malaysia dan Indonesia gagal mencapai persetujuan. Ketegangan semakin meningkat apabila sebuah syarikat swasta Malaysia membangunkan Pulau Sipadan sebagai pusat pelancongan. Indonesia membantah pembangunan tersebut kerana berpendapat pertikaian belum diselesaikan. Akhirnya, kedua-dua negara bersetuju membawa kes ini ke International Court of Justice (ICJ). Pada 2 November 1998, Malaysia dan Indonesia secara rasmi meminta mahkamah menentukan kedaulatan ke atas kedua-dua pulau tersebut. Namun, muncul pula pihak ketiga, iaitu negara Filipina. Pada tahun 2001, Filipina memohon untuk campur tangan dalam kes ini atas alasan mereka mempunyai kepentingan berkaitan tuntutan ke atas Sabah. Permohonan itu dibuat berdasarkan artikel 62 Statut ICJ. Walau bagaimanapun, selepas perbicaraan khas di The Hague, ICJ memutuskan bahawa Filipina gagal membuktikan kepentingan undang-undang yang membolehkan mereka campur tangan. Maka, permohonan tersebut ditolak pada 23 Oktober 2001. Perbicaraan utama antara Malaysia dan Indonesia diteruskan. Malaysia mengemukakan bukti bahawa pentadbiran British Borneo Utara telah menjalankan aktiviti pentadbiran yang jelas di kedua-dua pulau tersebut. Antaranya termasuk penguatkuasaan Ordinan Pemeliharaan Penyu 1917 dan pembinaan rumah api di Pulau Sipadan pada tahun 1962 serta Pulau Ligitan pada tahun 1963. Aktiviti memungut telur penyu, pengurusan perikanan dan kawalan maritim menunjukkan wujudnya pentadbiran yang berkesan. Indonesia pula berujar berdasarkan Konvensyen 1891 antara British dan Belanda yang menetapkan sempadan di latitud 410 utara. Mereka mendakwa kedua-dua pulau tersebut termasuk dalam wilayah yang diwarisi daripada Belanda. Akhirnya, pada 17 Disember 2002, ICJ membuat keputusan muktamad. Mahkamah memutuskan bahawa kedaulatan ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan adalah milik Malaysia. Keputusan ini dibuat berdasarkan prinsip effective control atau kawalan efektif, iaitu siapa yang menunjukkan pentadbiran sebenar dan berterusan terhadap wilayah tersebut. ICJ juga menekankan prinsip animus occupandi, iaitu niat dan tindakan jelas untuk mentadbir sesuatu wilayah. Malaysia dilihat lebih berjaya membuktikan elemen tersebut berbanding Indonesia.
Keputusan ini menjadi satu detik penting dalam sejarah hubungan Malaysia-Indonesia dan memperlihatkan bagaimana undang-undang antarabangsa menjadi saluran penyelesaian pertikaian secara aman. Oleh itu, kisah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan bukan sekadar isu dua pulau kecil tetapi melambangkan kepentingan kedaulatan, undang-undang antarabangsa dan diplomasi antara negara. Ia juga menunjukkan bahawa bukti pentadbiran yang konsisten dan berkesan lebih penting daripada sekadar tuntutan sejarah semata-mata. Apabila membincangkan kedaulatan negara, perhatian sering tertumpu kepada sempadan darat dan laut. Sedangkan ruang udara juga merupakan wilayah yang dilindungi oleh undang-undang antarabangsa. Setiap negara mempunyai hak kedaulatan penuh terhadap ruang di udara di atas wilayahnya seperti yang ditegaskan dalam Convention on International Civil Aviation. Justru, sebarang kemasukan pesawat asing tanpa kebenaran boleh dianggap sebagai pencerobohan yang menjejaskan keselamatan dan kedaulatan negara. Dalam konteks Malaysia, isu pencerobohan ruang udara telah beberapa kali berlaku dan mencetuskan reaksi diplomatik serta tindakan keselamatan oleh kerajaan. Malaysia sendiri tidak terlepas daripada insiden pencerobohan ruang udara. Pada 1 Jun 2021, media tempatan melaporkan bahawa 16 pesawat tentera China daripada People's Liberation Army Air Force telah dikesan memasuki ruang udara zon maritim Malaysia berhampiran Sarawak. Pesawat-pesawat tersebut dilaporkan terbang dalam formasi taktikal dan berada pada jarak kira-kira 60 batu nautika dari pesisir Sarawak. Susulan itu, Tentera Udara Diraja Malaysia telah menggerakkan pesawat pejuang untuk melakukan pemantauan dan pengesahan visual. Menteri Pertahanan ketika itu menyifatkan tindakan tersebut sebagai satu pencerobohan yang serius dan boleh menggugat kedaulatan negara. Namun, pihak China menyatakan bahawa penerbangan tersebut merupakan rutin latihan biasa di kawasan Laut Cina Selatan dan tidak menyasar mana-mana negara. Di sinilah wujudnya perbezaan tafsiran antara latihan ketenteraan dan pencerobohan ruang udara. Perkara ini penting untuk difahami kerana tidak semua penerbangan asing dalam ruang udara Malaysia dianggap pencerobohan. Jika terdapat kelulusan rasmi dan notifikasi awal, maka ia sah di sisi undang-undang. Apabila melibatkan insiden pesawat China berlaku pada tahun 2021, kerajaan Malaysia bertindak secara diplomatik dan profesional. Melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia atau Wisma Putra, Duta Besar China telah dipanggil untuk memberikan penjelasan rasmi. Malaysia turut mengemukakan nota bantahan diplomatik kepada kerajaan China sebagai tanda protes terhadap tindakan tersebut. Selain itu, bagi memastikan keselamatan ruang udara terjamin, kerajaan telah mewujudkan kawasan larangan kekal di ruang udara Pasir Gudang yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2019. Jabatan Penerbangan Awam ketika itu telah mengeluarkan notis kepada juruterbang atau notam bagi memaklumkan sekatan tersebut. Langkah ini menunjukkan bahawa Malaysia tidak mengambil pendekatan agresif, sebaliknya menggunakan saluran diplomatik dan undang-undang antarabangsa dalam menangani konflik. Mengapa pencerobohan ruang udara berlaku? Yang pertama, kedudukan strategik Malaysia berhampiran dengan Laut China Selatan. Kedua, kepentingan geopolitik dan ketenteraan kuasa besar. Ketiga, salah tafsir antara latihan ketenteraan dan pelanggaran sempadan. Dan yang terakhir, kepentingan pemantauan dan keselamatan maritim. Dalam konteks Laut China Selatan, kawasan tersebut turut melibatkan pertikaian di Kepulauan Spratly yang menjadi perhatian beberapa negara serantau. Kesimpulannya, pertikaian ruang udara bukan sekadar isu teknikal penerbangan. Ia menyentuh soal kedaulatan, keselamatan negara dan hubungan diplomatik antarabangsa. Undang-undang seperti Chicago Convention 1944 menegaskan bahawa ruang udara
adalah hak eksklusif sesebuah negara. Namun, dalam dunia global yang saling berkait hari ini, konflik boleh berlaku akibat perbezaan tafsiran dan kepentingan geopolitik. Malaysia memilih jalan diplomasi dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu ini. Ini membuktikan bahawa kekuatan sesebuah negara bukan sahaja terletak pada aset ketenteraan tetapi juga kebijaksanaan dalam mempertahankan kedaulatan melalui saluran yang sah. Jika darat kita menjaga sempadan dan laut kita pertahankan perairan, maka langit juga kedaulatan perlu dipelihara. Oleh itu, saya ingin berkongsi sebuah video yang akan menerangkan lebih lanjut dan terperinci tentang konflik dan pertikaian di ruang udara Malaysia. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah mengesan penerbangan mencurigakan sebanyak 16 buah pesawat memasuki ruang udara Zon Maritim Malaysia di Sabah pada 31 Mei 2021. Panglima Tentera Udara Malaysia memberitahu pihak berita bahawa penerbangan pesawat ini dikesan oleh Radar Pertahanan Udara TUDM daripada Pusat Pertahanan Udara CR2 di Sarawak pada jam 11.53 pagi. TUDM telah melancarkan pesawat pemintas untuk melakukan identifikasi visual dan mengenal pasti pesawat. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana ruang udara Malaysia diceroboh pesawat asing. Teruskan menonton. Kronologi pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China. Pada pukul 11.53 pagi 31 Mei 2021, Radar Pertahanan Udara di Sarawak milik TUDM mengesan 16 pesawat mencurigakan dimiliki Tentera Udara Republik Rakyat China. 16 pesawat tersebut terbang dengan formasi Tactical In-Trail atau formasi panjang iaitu pattern dan haluan yang sama menggunakan satu titik laluan masuk dan keluar. Mereka memasuki zon maritim Malaysia dari kawasan udara yang dikawal oleh Singapura FIR ke Kota Kinabalu FIR dan seterusnya menghampiri sehingga jarak hanya 60 batu nautika dari ruang udara nasional milik Malaysia di Sarawak. Pemantauan menerusi radar pertahanan udara diteruskan dan beberapa percubaan dilakukan untuk mengarahkan mereka menghubungi kawalan trafik udara setelah memasuki Kota Kinabalu FIR namun tidak berjaya. Pangkalan TUDM telah melancarkan pesawat pemintas Hawk pada jam 1.33 tengah hari untuk melakukan identifikasi visual. Kemudian, pesawat milik China tersebut membuat pusingan di kawasan udara berhampiran Pulau Beting Patinggi Ali, Sarawak dan meninggalkan ruang udara Malaysia. Pesawat milik China ini dikesan terbang pada kelajuan kira-kira 536 km sejam dan pada ketinggian 23,000 hingga 27,000 kaki dari aras laut. Pesawat-pesawat tersebut dikenal pasti daripada jenis Ilyushin IL-76 dan Xi'an Y-20 yang merupakan pesawat pengangkut strategik dan berupaya melaksanakan pelbagai misi. Kesemua pesawat berkemampuan membawa sehingga 1 batalion anggota tentera payung terjun negara China bersama-sama kelengkapan tentera seperti meriam dalam misi airborne ke mana-mana lokasi di Laut Cina Selatan. Selain itu, terdapat juga persoalan dari manakah 16 buah pesawat tentera China ini berlepas dan adakah ianya dari pulau-pulau buatan China di Kepulauan Spratly yang dibangunkan China untuk menjadi pangkalan tentera yang penting di Laut Cina Selatan. Menurut pakar geostrategis dari Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan, dari kenyataan dikeluarkan oleh TUDM, pencerobohan belum berlaku kerana ruang udara yang dimasuki pesawat terbabit adalah merupakan ruang udara yang dikawal oleh Malaysia dan belum memasuki ruang udara kedaulatan negara. Bagaimanapun, berdasarkan undang-undang, China tetap perlu memaklumkan dan mendapatkan kebenaran jika pesawat mereka mahu merentasi ruang udara yang dikawal Malaysia. Tindak balas Kerajaan Malaysia. Insiden ini telah dikendalikan oleh TUDM khasnya dan ATM berlandaskan undang-undang dan peraturan penerbangan antarabangsa serta strategi pertahanan udara nasional bersama-sama Kementerian Luar Negeri. Susulan kejadian ini, Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Hussein memaklumkan bahawa Wisma Putra akan mengemukakan nota bantahan diplomatik dan akan memanggil Duta Besar China ke Malaysia bagi memberi penjelasan lanjut. Pendirian Malaysia juga sangat jelas, iaitu hubungan diplomatik mesra dengan mana-mana negara tidak sesekali bermaksud kerajaan Malaysia akan berkompromi tentang soal keselamatan. Menurut jurucakap kedutaan China sebelum ini, pesawat tentera China hanya menikmati kebebasan penerbangan di ruang udara berkenaan dan mematuhi undang-undang antarabangsa serta tidak memasuki ruang udara berdaulat dalam wilayah mana-mana negara.
Namun, Malaysia perlu segera mendapatkan penjelasan Kedutaan Besar China di Malaysia berhubung perkara ini kerana ia bakal menimbulkan persepsi buruk terutamanya dari segi ancaman terhadap kedaulatan negara dan sebarang kekeliruan berkaitan hal kedaulatan negara perlu dibincangkan dengan tegas. Undang-Undang Udara Antarabangsa. Pada asasnya, ruang udara sesebuah negara adalah tertutup untuk pesawat dari negara lain. Tiada pesawat yang boleh terbang tanpa mendapat keizinan terlebih dahulu. Malaysia berada di kedudukan strategik di tengah-tengah rantau Asia Tenggara. Kebanyakan kawasan maritim di Laut Cina Selatan adalah kawasan zon ekonomi eksklusif EEZ. EEZ ini ialah zon laut yang ditetapkan oleh Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu dan perlu mengikut undang-undang laut di mana sesebuah negara itu mempunyai hak-hak khas berkaitan penerokaan dan penggunaan sumber-sumber lautan termasuk penghasilan tenaga daripada air dan angin menjangkaui sejauh 200 batu nautika dari garisan pantai sesebuah negara. Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa 1982 membenarkan pesawat asing terbang secara bebas melalui ruang udara di zon EEZ seperti yang diperuntukkan oleh Perkara 58-1. Akan tetapi, Perkara 58-1 ini perlu dibaca bersama-sama dengan beberapa peruntukan lain, terutama sekali Perkara 88. Perkara 88 memperuntukkan bahawa perairan EEZ hanyalah boleh digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan ruang udara bagi tujuan latihan ketenteraan seperti yang berlaku ini boleh ditakrifkan sebagai bukan lagi tujuan keamanan seperti yang termaktub dalam Perkara 88. Perbuatan negara China ini secara terang-terangan melanggar undang-undang antarabangsa. Konflik di Laut Cina Selatan. Pertikaian di kawasan Laut Cina Selatan menyentuh mengenai hak laluan pelayaran, keselamatan maritim dan juga rebutan sepadan kawasan perairan antara negara China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Konflik mula terjadi apabila negara China mula membuat tuntutan atas hak kedaulatan di sebahagian besar perairan Laut Cina Selatan melalui Nine Dash Line dan mula agresif dalam merampas hak tersebut. Kawasan merangkumi Nine Dash Line ini berbentuk lengkungan U mengunjur dari utara ke selatan sehingga ke perairan Sarawak. Melalui tuntutan maritim ini, ia turut juga merangkumi ruang udara di atasnya. Pusingan terbaru ketegangan yang berlaku ini mula memuncak sejak tahun 2009 di mana Beijing telah mengambil pendekatan berbentuk power center bagi membentuk kawalan de facto ke atas ciri-ciri maritim, meningkatkan kecurigaan serantau dan kebimbangan terhadap dominasi China. Persaingan geostrategik yang berlaku ini juga melibatkan persepsi dua kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China yang melihat satu sama lain sebagai ancaman kepada kepentingan nasional yang ingin dijaga di Laut Cina Selatan. Kenapa pesawat Israel terbang di ruang udara Malaysia? Pada 19 Mei 2021, berlepas dari Mel di Maldives, sebuah pesawat Israel telah merentas ruang udara Putrajaya sebelum mendarat di Pangkalan Tentera Udara Paya Lebar, Singapura. Ia kemudian berlega-lega di ruang udara Singapura pada 24 Mei dan 25 Mei untuk melakukan demonstrasi produk komersial kepada pelanggannya iaitu ST Engineering. Pesawat Boeing 737-400 bernombor Part X A00 ini ialah milik Israel Aerospace Industry ELTA. Namun, Kementerian Pengangkutan Malaysia menyatakan pesawat ini melalui ruang udara Malaysia mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO. Kesimpulannya, dalam isu penggunaan ruang udara, setiap negara berdaulat perlu tegas dan tidak memberi sebarang pengecualian kerana tidak diketahui tujuan sebenar negara lain. Dalam isu insiden pesawat tentera dari negara China, dapat dilihat walaupun negara Malaysia adalah antara negara yang mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan negara China selama berpuluh tahun, Malaysia tidak terkecuali daripada tindakan provokasi negara dianggap kuasa besar dunia ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Pada Februari 2013, Malaysia digemparkan dengan satu insiden yang dianggap sebagai pencerobohan darat serius di daerah Lahad Datu Sabah apabila sekumpulan bersenjata dari selatan Filipina mendarat di tanah air kita dan cuba memasuki wilayah Malaysia secara haram. Insiden ini dikenali sebagai Lahad Datu Instruction atau pencerobohan Lahad Datu. Kumpulan yang terlibat dianggarkan lebih 200 orang terdiri daripada pengikut Kesultanan Sulu, sebuah entiti sejarah dari Filipina yang mendakwa Sabah pernah menjadi sebahagian daripada wilayahnya. Pada 9 Februari 2013,
Mereka memasuki Kampung Tanduo di Lahad Datu menggunakan bot dari Filipina dan berkampung di situ tanpa kebenaran kerajaan Malaysia. Penduduk tempatan yang melihat kehadiran mereka membuat laporan polis sebagaimana dilaporkan di media tempatan. Reaksi kerajaan Malaysia pada itu, kerajaan Malaysia menegaskan bahawa tindakan kumpulan tersebut merupakan pencerobohan dan bukan perang rasmi kerana ia melibatkan kemasukan bersenjata tanpa izin ke dalam wilayah negara. Menteri pada waktu itu menyatakan bahawa kumpulan itu akan didakwa atas kesalahan serius termasuk pencerobohan dan pembunuhan. Kerajaan turut memulakan operasi keselamatan berskala besar yang dikenali sebagai Ops Daulat yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan agensi penguatkuasa lain untuk menangani isu situasi tersebut. Konfrontasi senjata berlaku apabila pasukan keselamatan Malaysia melancarkan operasi untuk menghalau kumpulan penceroboh itu. Dalam pertempuran tersebut, lebih 70 pengganas dilaporkan telah terbunuh. 10 anggota keselamatan Malaysia gugur mempertahankan tanah air. Penduduk tempatan juga menyedari dan mengecam tindakan pencerobohan ini kerana keselamatan mereka digugat oleh kehadiran bersenjata ini di kampung mereka. Siapakah mereka dan apa tuntutan mereka? Kumpulan itu menamakan diri mereka sebagai Askar Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara di bawah pengaruh pemimpin yang mendakwa dirinya sebagai pewaris tahta Kesultanan Sulu. Mereka datang dengan tujuan untuk menuntut kembali Sabah atas alasan sejarah. Selepas kejadian, beberapa anggota kumpulan ini telah dihadapkan ke mahkamah di Malaysia atas pelbagai pertuduhan termasuk melancarkan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong dan menjadi anggota kumpulan pengganas. Insiden pencerobohan Lahad Datu ini bukan sekadar konflik darat yang biasa, tetapi ia adalah satu krisis di mana kedaulatan yang menjadi titik penting dalam sejarah Malaysia moden. Insiden ini tidak hanya membawa kesan ke atas keselamatan fizikal sempadan, tetapi juga memperkukuh tekad rakyat dan kerajaan dalam mempertahankan tanah air. Malaysia menanganinya sebagai isu keselamatan, bukan sekadar isu tuntutan sejarah atau politik. In 2013, Malaysia faced one of the most shocking security threats in history. Sabah was being invaded. Armed militants landed in Sabah, claiming it as their ancestral land. What started as a standoff quickly turned into war. The Sulu Sultanate once ruled parts of Sabah. In 1878, its Sultan signed an agreement leasing the land to the British entrepreneurs, who later transferred it to the British North Borneo Company. When Malaysia was formed in 1963, Sabah chose to join, but the Sulu Sultanate never let go of its claim. For decades, the dispute remained political, until 2013 when armed men arrived to reclaim it by force. On February 9, 2013, over 200 armed men, led by Akmimuddin Kiram, landed in Kampung Tanduo, Sabah. They demanded that Malaysia recognize Sabah as part of the Sulu Sultanate. For weeks, Malaysian authorities tried to negotiate, but the militants refused to leave. March 1st, 2013, the first gunfight erupted. Malaysian security forces decided it was time to act. They moved to Kampung Tanduo to arrest the militants. A firefight broke out. 12 Sulu militants were killed and 2 Malaysian police officers lost their lives. The next day, the situation escalated. A separate ambush happened in Semporna, 150 kilometers away. 6 more Malaysian police officers were killed and 2 militants were shot dead. At this point, our government realized that this was no longer just an intrusion. This is an invasion. On March 5th, 2013, Malaysia launched a full-scale military operation called Operasi Daulat. Fighter jets bombed militant hideouts. Artillery shells pounded their positions. Ground troops moved in with armored vehicles and also attacked helicopters. The battle raged on for days. Some militants fought back, hiding in palm plantations and using guerrilla tactics. Others tried to flee, but Malaysian forces cut off their escape routes. By March 11, Malaysia fully secured Kampung Tanduo. The remaining Sulu fighters were either captured, killed, or on the run. On March 23, 2013,
Sabah's chief minister declared the operation over, but the scars of the battle remained. 10 Malaysian security personnel lost their lives, while 68 Sulu militants were killed. Over 30 militants were arrested, along with more than 100 suspected collaborators. To prevent future threats, Malaysia created ESCOM, a permanent security force in Sabah. The Philippine government distanced itself from the Sulu Sultanate, but faced backlash from the nationalists who still claim Sabah. Meanwhile, the Malaysian government stopped the annual 5,300 payment to the Sultanate of Sulu, ending a deal that had lasted for over 135 years. The Philippines initially asked Malaysia to handle the situation peacefully, but after the violence escalated, they denied responsibility for the militants. Malaysia-Philippines relations were strained for months, with protests from Filipino nationalist groups. The United Nations expressed concern, but supported Malaysia's right to defend its territory. Even as the world watched, the battle for Sabah was over. Even today, the Sulu heirs continue their fight in court, suing Malaysia for compensation. Sabah remains under tight security, with ESCOM patrolling its waters. The battle for Lahad Datu ended in 2013, but the fight over Sabah is far from over. The Lahad Datu standoff proved that sovereignty isn't just claimed, it's defended. Sabah remains Malaysia's, not by words, but by the sacrifices of those who stood to protect it. Saya telah membentangkan 3 aspek pertikaian dan konflik yang berlaku di Malaysia, maka saya akan memberitahu apakah implikasi pertikaian ini terhadap Malaysia. Yang pertama adalah implikasi politik. Ketiga-tiga pertikaian ini memperlihatkan betapa pentingnya diplomasi dan ketegasan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kes Pulau Ligitan dan Sipadan membuktikan bahawa Malaysia memilih jalan undang-undang antarabangsa melalui International Court of Justice sekaligus meningkatkan imej negara sebagai negara yang menghormati sistem perundangan global. Dalam konflik ruang udara dan insiden Lahad Datu pula, kerajaan menunjukkan pendekatan dua hala, iaitu tegas dalam keselamatan tetapi berhati-hati dalam hubungan diplomatik. Ini mengukuhkan dasar luar Malaysia yang memprinsipkan keamanan, rundingan dan kestabilan serantau. Kedua, implikasi sosio-budaya. Ketiga-tiga konflik ini memberi kesan langsung kepada rakyat, khususnya penduduk Sabah. Insiden Lahad Datu menimbulkan rasa cemas dan trauma dalam kalangan masyarakat setempat, namun dalam masa yang sama, ia menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan rakyat Malaysia. Masyarakat lebih sedar tentang pentingnya mempertahankan tanah air tanpa mengira latar belakang, kaum dan agama. Isu ruang udara dan maritim pula meningkatkan kesedaran tentang konsep kedaulatan, bukan sahaja tanah yang perlu dipertahankan, tetapi juga laut dan langit negara. Dan implikasi yang terakhir adalah dari sudut ekonomi. Pertikaian ini memberikan kesan yang signifikan kerana Pulau Sipadan merupakan destinasi pelancongan menyelam bertaraf dunia. Jika pertikaian tidak diselesaikan secara aman, ia boleh menjejaskan industri pelancongan dan pelaburan di Sabah. Insiden Lahad Datu pula memberi kesan jangka pendek terhadap sektor pelancongan dan keselamatan pelaburan di Sabah Timur. Namun selepas penubuhan ESCOM dan pengukuhan keselamatan, keyakinan pelabur dan pelancong berjaya dipulihkan secara berperingkat. Konflik ruang udara juga memberi implikasi kepada industri penerbangan dan keselamatan perdagangan antarabangsa kerana Malaysia terletak di laluan strategi perdagangan global. Kesimpulannya, ketiga-tiga pertikaian ini di laut, di darat dan di udara membuktikan bahawa kedaulatan negara bukan sekadar garis di atas peta, ia melibatkan maruah, keselamatan, ekonomi dan perpaduan rakyat. Malaysia memilih pendekatan undang-undang diplomasi dan ketegasan pertahanan dalam menangani konflik ini. Inilah cerminan kematangan sesebuah negara berdaulat. Kerana hakikatnya, mempertahankan negara bukan hanya tanggungjawab tentera dan kerajaan, tetapi juga kesadaran dan semangat setiap rakyat Malaysia.